Masa diberi 5 minit walau bagaimanapun terpulang kepada pengerusi yang mempengerusi majlis. Sekian, saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat Bukit Bendera. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Jadi separuh daripada rakyat negara Malaysia ini adalah wanita. Namun di dalam Dewan Yang Mulia ini suara kami hanya 13.5%. 30 kerusi daripada 222, iaitu inilah dikatakan realiti parlimen kita hari ini. Dan itulah ukuran sebenarnya kesaksamaan gender dalam politik kita hari ini. Jadi Bukit Bendera bangkit untuk menyokong laporan penyata jawatan kuasa ini kerana angka di dalamnya bukan sekadar statistik. Ia sebuah cermin dan apa yang dipantulkan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi dalam indeks jurang gender global, Malaysia berada di tangga ke-114 daripada 146 negara. Tetapi dalam aspek permerkasaan politik, kuasa membuat keputusan, kita terhumban ke tangga ke-134. Jadi lihat jiran-jiran kita, Tuan Yang Bertua. Indonesia melepasi 21%. Vietnam mencapai 30%. Timur Leste, sebuah negara yang jauh lebih muda daripada kita, menembusi 35%. Filipina, Thailand, semua mendahului kita. Dalam kalangan ASEAN, Malaysia hampir di dasar carta. Kita berada di kelompok paling bawah bersama Brunei dan Kemboja. Jadi kita gah bercakap tentang Malaysia madani di pesada dunia. Tetapi pada kadar sekarang, laporan ini memberitahu kita jurang ini akan mengambil masa 135 tahun untuk ditutup. 135 tahun. Anak-anak kita akan beruban. Cucu cicit mereka akan beruban. Saya pun akan beruban. Jadi sebelum negara ini mencapai keadilan yang sepatutnya. Jadi mengapakah kita ketinggalan? Jadi di sini marilah kita jujur. Selama 30 tahun sejak deklarasi Beijing, kita bergantung kepada janji sukarela parti politik. 30 tahun hasilnya calon wanita meningkat daripada 8 orang pada tahun 1982 kepada 127 orang pada 2022. Tetapi yang berjaya menang masih tersekat pada 14. Jatuh lebih rendah daripada 14% sahaja. Maknanya, kita rajin meletakkan nama wanita di atas kertas percalonan, tetapi kita meletakkan mereka di kerusi yang sukar dimenangi. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai kerusi korban. Halangnya berlapis-lapis. Dominasi lelaki di dalam bilik gerakan parti, stereotip yang menganggapkan wanita hanya layak menjaga dapur kempen dan serumpanya. Beban kerja rumah tangga yang tidak terbayar dan kos politik yang melambung tinggi. Jadi sistem first past the post kita perlu cenderung melindungi penyandang lelaki. Ini bukan kebetulan, Tuan Yang Bertua, ini struktur. Namun izinkan Bukit Bendera berkata dengan jujur. Kota ni semata-mata bukannya tongkat yang ajaib. Laporan ini sendiri memberi amaran. Jika kita hendak ataupun kalau kita lah nak mengejar angka percalonan, parti boleh manipulasikan kota dengan meletakkan wanita di kerusi yang memang susah nak menang. Insentif kewangan pula boleh disalahgunakan sehinggalah ada yang menubuhkan parti wanita semata-mata untuk menuntut dana. Maka dasar ini mesti memberi ganjaran kepada kemenangan yang sebenarnya. Bukan sekadar pencalonan kepada kerusi-kerusi yang strategik, bukan kerusi korban dan mestilah diaudit dengan rapi dan ketat. Keadilan yang dilaksanakan secara sambil lewa bukanlah keadilan. Maka apa perjalanannya? Bukit Bendera berbangga kerajaan perpaduan telah pun bergerak menubuhkan jawatan kuasa ini dan juga menubuhkan APPGM, Gender Equality. Jadi program-program seperti Perantis, Komitmen Reformasi Madani. Tapi izinkan saya untuk mengesal kerajaan saya sendiri. Marilah kita habiskan kerja ini. Dengan izin, we have a lot of work to continue and we must finish this. Pertama, peganglah parti-parti politik bertanggungjawab bukan atas bilangan calon wanita sahaja tetapi atas penempatan mereka. Berhentilah menjadikan calon wanita ini sebagai korban. Kalau kita serius letakkan wanita ini di kerusi yang boleh menang. Kedua, kita perlu berani memulakan perbincangan tentang reformasi sistem pilihan raya.
Jadi laporan ini menunjukkan jalan raya unsur perwakilan berkadar dan juga sistem campuran. Ya, ia memerlukan pindaan perlembagaan. Ya, ia memerlukan perjalanan jangka panjang, tetapi negeri seperti Pulau Pinang dan Selangor saya yakin sudah bersedia untuk menjadi perintis. Dan yang ketiga, apa yang kerajaan kawal terus, iaitu tetapkan 30% wanita dalam kabinet, Dewan Negara, ahli majlis dalam pihak berkuasa tempatan dan seterusnya. Di sini tiada lagi alasan ya kursi yang susah. Jadi kita boleh menunjukkan teladan. Jadi Datuk Speaker, di seluruh negara terdapat lebih 600 kursi DUN, tetapi hanya 74 diduduki wanita. Bukan kerana wanita tak layak, tetapi kerana terlalu lama kita beri mereka peperangan yang sudah kalah. Jadi wanita Malaysia sebenarnya tidak meminta kerusi untuk yang dihadiahkan. Wanita Malaysia hanya meminta peluang yang adil, bukan dihantar ke medan untuk tewas. Jadi 30% bukannya ceiling, ia sebenarnya lantai yang minimum. Dan selagi kita terus menghantar wanita ke kerusi korban, kita bukan sahaja mengecewakan mereka. Kita mensia-sia separuh bakat negara kita sendiri. Jadi di sini Bukit Bendera menyokong penuh laporan ini. Sudah tiba masanya kita berhentilah. Dan masanya untuk kita bermula untuk melakukan sesuatu yang adil untuk semua. Kerana Malaysia ini adalah milik kita bersama. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Berikut dipersilakan Yang Muhammad Rompin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Semalam kita semua baru saja menyambut Hari Bapa. Selamat Hari Bapa kepada semua bapa yang ada dalam Dewan ini dan juga yang berada di luar Dewan. Kita semua tidak boleh menjadi bapa tanpa seorang wanita. Jadi wanita amat penting dalam kehidupan kita semua. Sebab tu saya nak bagi tahu hari ini Datuk Yang di-Pertua yang berbahas ini tentang wanita ni. Daripada kami pembangkang, semua laki-laki belaka. Apabila kita bercakap mengenai sasaran 30% penglibatan wanita dalam politik, sebenarnya kita sedang bercakap tentang bagaimana Malaysia mahu memanfaatkan keseluruhan bakat, kebolehan dan potensi rakyatnya. Malaysia mempunyai lebih kurang 17 juta wanita, iaitu hampir separuh daripada keseluruhan penduduk negara. Di institusi pengajian tinggi pula, wanita membentuk lebih 60% daripada enrolment pelajar universiti di negara ini. Bila tamat pengajian, mereka mungkin menjadi doktor, peguam, jurutera, accountant, saintis, usahawan dan penjawat awam yang cemerlang. Tetapi bila bab membuat keputusan politik negara, kita melihat penyertaan mereka masih berada pada kadar 13 hingga 14% sahaja di Dewan Rakyat ini. Bayangkanlah Malaysia adalah antara negara yang terendah di ASEAN. Datuk Yang di-Pertua, dalam ekonomi moden, negara yang berjaya bukan lagi ditentukan oleh keluasan tanah atau kekayaan sumber semata-mata. Negara yang berjaya adalah negara yang berjaya memanfaatkan seluruh bakat rakyatnya. Laporan antarabangsa oleh World Economic Forum menunjukkan negara-negara yang mempunyai tahap kesamaan gender yang lebih tinggi lazim mempunyai tahap daya saing ekonomi, inovasi dan produktiviti yang lebih tinggi. Ini kerana lebih ramai individu berbakat diberi peluang untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Justru itu sasaran 30% bukanlah angka simbolik. Ia adalah strategi pembangunan negara yang perlu kita semua sokong dan lakukan segera. Datuk Yang di-Pertua, sebagai seorang lelaki, saya juga ingin menegaskan bahawa memperkasakan wanita tidak bermaksud ianya akan melemahkan lelaki. Ini bukan permainan jumlah sifar. Apabila lebih ramai wanita menyertai kepimpinan politik, saya nak pesan kepada laki-laki dan yang berada dalam Dewan dan luar Dewan, kita jangan takut. Kita orang lelaki tidak akan kehilangan hak kita
Sebaliknya, negara mendapat lebih banyak pemimpin yang berkualiti. Tumpah. Kita harus keluar dari pemikiran bahawa politik adalah pertandingan antara lelaki dan wanita. Politik sepatutnya menjadi pertandingan ideal, integriti dan keupayaan. Jika seseorang wanita mempunyai kemampuan terbaik untuk memimpin, maka negara perlu memberi ruang kepada mereka. Jika seorang lelaki lebih layak, maka mereka juga harus diberi peluang. Prinsip yang perlu dipertahankan ialah merit dan peluang yang adil. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin cadangkan beberapa langkah praktikal. Pertama, semua parti politik perlu membangunkan program pengkaderan dan pelapis wanita secara sistematik bermula di peringkat akar umbi. Kedua, mewujudkan Akademi Kepimpinan Rentas Parti yang memberi latihan dasar awam, komunikasi strategik, perundangan dan kepimpinan kepada wanita muda. Ketiga, menggalakkan lebih ramai wanita dilantik ke dalam jawatan kuasa pilihan khas Parlimen, pihak berkuasa tempatan, syarikat berkaitan kerajaan dan badan berkanun sebagai platform pembangunan kepimpinan. Keempat, memperkenalkan laporan tahunan mengenai penyertaan wanita dalam institusi politik dan pentadbiran supaya kemajuan dapat diukur secara objektif. Kelima, membudayakan politik yang lebih profesional dan berasaskan dasar supaya lebih ramai golongan profesional wanita tertarik untuk menyertai politik. Datuk Yang di-Pertua, sebagai seorang ahli parlimen lelaki, saya menyokong usaha memperkasakan penglibatan wanita, bukan kerana saya ingin membantu wanita semata-mata. Saya menyokongnya kerana saya mahu Malaysia menjadi lebih kuat dan relevan dengan situasi dunia kini. Lebih berdaya saing, lebih inklusif dan lebih bersedia menghadapi cabaran masa depan. Saya nak akhiri dengan satu lagu saya ingat Datuk Yang di-Pertua, lagu daripada Irwan Shah. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya. Terima kasih. Yang di-Pertua. Baik, Yang Berhormat Rompin, terima kasih lah ya.